Geng GTTB, itu geng tak takut bini, aku tak risau. Tapi untuk geng GTB, mungkin nak beli motosikal tu kena dapat restu daripada isteri korang, betul tak? So dalam video ni aku nak cerita sikit apa isteri korang boleh dapat dengan motor Honda ADV 350 ini. Saya Erwan, selamat datang ke channel Motorcar. Yang pertama, reka bentuk. Jentera ini inspirasi daripada gabungan skuter dan juga kenderaan motosikal adventure. Jadi kalau sebut adventure ni, dia menerapkan ciri-ciri reka bentuk yang cukup nice, cukup menarik. Seperti yang korang nampak ini. Kat situ kunci utama kalau korang nak beritahu isteri korang. Korang boleh cakap, Yang, kalau Yang naik motosikal ni duduk kat bahagian belakang ni, 1000 orang memandang. Lebih-lebih lagi, apa yang saya paling suka dengan kenderaan ini datang dengan lampu LED, fairing yang boleh ada beberapa level, naik atas, turun bawah, so memberi gaya tunggangan kita lebih best dan kurang angin yang menepa pada bahagian dada. So, kalau isteri korang tanya lagi, apa kelebihan motosikal ni? Dekat sini korang kena cakap, tempat duduk motosikal ni memang betul-betul selesa, memang betul-betul best. Saya dah duduk dah, tapi bukan isteri saya bawa lah, kawan saya bawa lah. Bila saya duduk bahagian belakang ni, kursi ini boleh katakan agak empuk dan memberi tempat pemijat kaki ini dengan gaya yang cukup selesa. Ini adalah salah satu key point yang korang kena tekankan. Korang boleh cakap, Yang, kursi ni memang best, tempat duduk pun memang best, kurang vibration, tempat kaki ni pun sayang tak ada rasa kekok. Itu adalah penting kalau korang nak cakap dekat bini korang nak beli motor ADV 350. Apa lagi? Oh, Syah, videographer saya kat sana. Kita tukar posisi pula. Okey, apa lagi korang nak bagi alasan dekat isteri korang? Ini alasan yang kedua. Selalunya kalau kita nak ride ni, kita memerlukan ruang kompartmen yang cukup banyak. Selalunya orang akan tambah bot kat belakang, tambah bot kat tepi. Tapi untuk motosikal ni tak perlu. Sebab dia, first korang kena tahu dekat bahagian depan ni pun dah ada kompartmen yang terselindung. So korang boleh simpan telefon kat sini, beg duit kat sini, apa-apa yang barang-barang berharga. Selain didatangkan dengan tempat duduk ni, di bawah ni mempunyai kapasiti yang cukup besar yang boleh isi 2 helmet ataupun beg yang besar. Okey, ini adalah alasan yang paling bagus untuk korang beritahu dekat isteri korang. Kalau saya nak bawa barang banyak pun boleh. Jadi isteri korang tu bolehlah bawa beg makeup, beg macam-macam, beg pakaian. Untuk perjalanan sehari je lah. Kalau mungkin 3-4 hari, korang kena sewa bas. Yang ketiga, alasan ni memang kemah korang nak bagi tahu dekat isteri korang. Untuk model ini dia menggunakan suspension USD Showa bersaiz 47mm, manakala belakang mempunyai absorber berkembar yang boleh kita ubah dari segi preload dia. Okey, sepanjang saya tunggang motosikal ni, suspension ni memang best bet. Memang tak rasa vibration yang kuat. Jadi untuk kita handling pun cukup selesa. Kat situ korang boleh tahu dekat bini korang, bila ride jauh tu takkan rasa penat. Aku sayang bini, korang pun mesti sayang bini, betul tak? Okey, bila kita sayang bini ni, kita nak pastikan bila kita ride tu selamat. Jadi kenderaan ini memiliki brake disc depan dan belakang. Yang depan ni memiliki disc besar 256mm dengan kaliper tunggal 2 omboh. Manakala belakang besar 240mm untuk disc dengan kaliper tunggal dan 1 omboh. Yang paling bestnya untuk membuatkan kenderaan ini lebih selamat, didatangkan dengan ABS 2 channel. Selain memiliki ciri traction control, iaitu Honda Selectable Traction Control. Bagi aku, ini adalah salah satu ciri yang cukup bagus. Dan ini korang kena beritahu dekat bini korang betapa selamatnya motosikal ini untuk korang menunggang bersama-sama.
Yang kelima, kebanyakan isteri-isteri korang ataupun kebanyakan wanita lah tidak suka korang tunggang laju. Jadi motosikal ni tak slow, tak laju, sedang-sedang je. Sebab motosikal ni menggunakan enjin 330cc yang mana mampu menjalankan 28.8 horsepower dengan 31.8 Nm of torque dipadankan transmisi CVT. Jadi bila korang ride dengan isteri korang tak akan komplain banyak. Selain ini adalah salah satu kelebihan untuk penunggang dia, untuk korang sendirilah. Sebab untuk ride motosikal ni memang selesa dengan bukaan handle yang besar. So senang korang nak maneuver, nak masuk kiri, nak masuk kanan, nak mencelah kenderaan-kenderaan pada waktu jam. Selain untuk kita layan seleko pun okey, not bad dengan suspension, dengan berat dia yang tak berapa berat. Sebab kenderaan ini berat dia boleh lebih kurang mencecah 185 kg. Bagi saya 185 kg ni tak berat. Jadi kita senang nak kontrol motosikal ni tanpa rasa beban. Yang keenam, aduh, suka bergerak-gerak lah kawasan cameraman aku ni. Okey, yang keenam, tangki bahan api ni adalah bersaiz 11.7 liter. Bagi aku, saiz tangki ni cukup besar. So, tak perlulah nak stok banyak tempat tesi minyak tu nak refill minyak ni. Sebab untuk tangki sebesar ini, dia boleh mencecah jarak tunggangan sehingga 340 km. So, bagi aku, kalau kita ride dengan isteri tu, tak perlulah nak singgah mana-mana. Korang boleh happy dekat motosikal tu. Korang boleh dapatkan momen balik. Bila macam korang baru-baru bercinta. Yang ketujuh, selain korang pergi ride weekend dengan motosikal ni, korang boleh pergi ride hari-hari untuk ke pejabat. Jadi korang boleh ride dengan isteri korang tu pergi ke pejabat. Yang ini paling best lah. Sebab apa? Korang akan boleh jimat minyak. Selain jimat masa, boleh mencelah-celah di celah kereta tu. Bagi saya, nak sampai office pun tak perlulah berjam-jam kerana motosikal ni adalah mobility yang paling sesuai kalau korang tinggal dekat badan-badan besar. Jika bini korang tak suka warna ini, dia ada lagi dua warna, iaitu warna merah dan juga warna hitam. Tapi aku suka dengan warna kelabu ini sebab warna ini adalah trend masa kini. Dari segi harga, kenderaan ini dijual bermula RM34,000 dan lebih murah banyak berbanding Honda XADV 750. So kalau korang buat loan pun tak terbeban sangat untuk bayar monthly. Bagi aku, ini adalah salah satu jentera yang paling bagus sekiranya korang nak ride dengan isteri pada waktu yang sama, nak ride seorang pun boleh, pada waktu yang sama nak pergi office hari-hari pun boleh. So kombinasi yang semua aku kata tadi, korang beli ni, korang boleh buat semua. Jika korang mempunyai alasan yang lebih baik daripada aku, sila komen di bawah. Mungkin alasan-alasan yang korang komen tu boleh beritahu dekat audien kita macam mana nak beli motosikal Honda ADV 350 ni. At least dapat approval daripada orang yang kita sayang. Sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton channel Motorcar. Assalamualaikum.